Okay guys, Assalamualaikum dan selamat pagi geng. Okay, hari ni YB nak review untuk korang SUV yang jarang ada di AR Speed World, di kedai YB lah. Yang ini model ni agak mewah sikit. Macam contoh, kalau korang ada bajet, korang mampu, korang boleh belilah kereta ni. Sebab YB jual harga dia tak sampai pada RM50,000, tak sampai RM40,000 pun tak sampai saya rasa. Betul tak sampai. So inilah SUV dia. Yang ini adalah model Lexus tahun 2010. Yang ini kereta baru saja sampai di kedai YB. YB nak jual murah-murah je untuk korang. Okay. So yang ni original condition daripada Lexus lah. Lexus GX 350 kat YB ni cek dari luaran dia. Dari segi luaran dia memang cantik. Kalau korang tengok sendiri memang cantik yang ni. RX 350. Lexus RX 350, kereta dalam keadaan baik, enjin okey, gearbox okey, aircon tak ada masalah. So kalau korang nak cari model Lexus macam ni pun korang boleh pakai lagi. Sebab apa YB cakap? YB cakap model ni ada yang tengah mencari, ada yang tengah riki-riki, ada yang request kat YB, ada bagi tahu dekat komen, YB tak ada ke model Lexus? Tak ada ke model Lexus macam ni? Yang ni ada. Bila dah ada, datanglah kedai YB. Jumpa YB, kita deal harga, kita tengok kereta. Kalau okey, kita bagi harga. Cun-cun punya. Cuma yang ni kita nak lepaskan harga bawah 40 je. Okay, so dalaman dia. So ini dalaman dia. Dalaman dia cantik guys. Nampak? Nampak premium, nampak mewah, nampak cantik. Interior cantik. Dashboard pun cantik lagi. Steering pun cantik lagi. Radio pun masih okey lagi lah. Nampak mana yang pakcik-pakcik ke, mana-mana lah, tak kisahlah, pakcik-pakcik ke, adik-adik ke, muda-muda pun boleh pakai. Sebab yang ni dia model SUV yang nampak mewah. Bukan nampak biasa, nampak mewah. Okay, so yang ni cc dia 3.5. 3.5 cc. So korang jangan takut kalau pasal rotek mahal, pasal takut insurans mahal. Siapa yang mampu, korang boleh beli. Nanti ada komen tu, rotek mahal lah, insurans mahal lah, spare part mahal lah, nak servis mahal lah. Ada je nanti komen. Percayalah cakap YB. Macam YB cakap, siapa yang mampu boleh pakai, tak ada masalah. Memang harga YB jual murah. So, itu sahaja daripada YB. So, korang mana yang berminat dengan model Lexus ni, korang boleh PM YB. YB akan letak nombor dekat bawah ni. So, korang boleh contact YB sendiri. So, itu sahaja daripada YB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.